Seorang guru agama yang keluar pada waktu pagi untuk mengajar dan menyambung kerja sehingga malam tidak pernah sampai semula ke rumahnya. Keesokan harinya, tempat dia mengajar kosong, rakan sekerja mula bertanya, keluarga mula mencari dan sebuah perjalanan pulang yang sepatutnya biasa bertukar menjadi permulaan kepada satu kes jenayah yang menggemparkan Kalimantan Selatan. Wanita itu adalah Hasanah, seorang ustazah muda berusia 26 tahun yang tinggal di Komplek Bincau Indah 2, Martapura, Kabupaten Banjar. Kehidupan hariannya digambarkan hampir sama oleh keluarga, rakan sekerja dan warga sebuah sekolah pondok. Pada waktu pagi, Hasanah mengajar di sekolah pondok Muraatul Lorah di kawasan Martapura dan sekumpul. Selepas selesai mengajar sekitar tengah hari, dia pergi ke sebuah kedai aksesori dan bekerja dari kira-kira pukul 1 tengah hari sehingga 7 malam. Hasanah dilaporkan bekerja di kedai itu sejak tahun 2019, manakala tempoh dia mengajar pula dianggarkan antara 8 hingga 10 tahun. Hasanah bukan datang daripada kehidupan yang mudah. Ibunya meninggal dunia ketika dia masih kecil, sekitar usia 5 tahun, manakala bapanya pula meninggal dunia pada tahun 2016. Selepas kehilangan kedua-dua ibu bapanya, Hasanah membesar sebagai seorang yang berdikari dan tidak suka menyusahkan orang lain. Neneknya, Kafsyah, mengenang Hasanah sebagai seorang cucu yang tetap membantu keluarga walaupun pendapatannya sendiri tidak besar. Sebahagian wang hasil mengajar dan bekerja digunakan untuk membantu nenek serta keperluan adiknya. Keluarga pernah mempelawa Hasanah tinggal lebih dekat dengan tempat kerja supaya perjalanan hariannya lebih mudah, tetapi dia menolak kerana tidak mahu menjadi beban kepada sesiapa. Dia memilih untuk terus berulang-alik dengan motosikal melalui laluan yang sama hampir setiap hari. Di tempat kerja, Hasanah dikenali sebagai seorang yang rajin, ramah dan jarang mengeluh. Rakan sekerjanya, Rizka Amalia, mengingati Hasanah sebagai individu yang suka mengajak rakan-rakan menghadiri pengajian atau majlis agama. Beberapa hari sebelum kejadian, Hasanah sempat memberikan hadiah hari lahir lebih awal kepada Rizka. Dia memberikan hadiah itu lebih awal kerana merasakan mungkin dia tidak sempat menyerahkannya kemudian. Pada waktu itu, kata-kata tersebut tidak dianggap pelik. Selepas tragedi berlaku, barulah kenangan itu kembali bermain dalam fikiran rakannya. Pada hari terakhir dia bekerja, rakan-rakan turut melihat Hasanah kelihatan lebih ceria, lebih kemas dan berpakaian lebih cantik daripada biasa. Tiada sesiapa menyangka itulah kali terakhir mereka melihatnya. Pada Selasa 28 April 2026, Hasanah memulakan hari seperti biasa. Dia mengajar pada waktu pagi sebelum masuk bekerja di kedai aksesori. Pada hari itu, Hasanah sempat menghubungi ibu angkatnya, Mudiah, dan meminta dibawakan air kerana terlalu haus. Mereka sempat bertemu apabila minuman itu dihantar. Mudiah melihat Hasanah kelihatan cantik dan kemas tetapi lebih banyak diam berbanding kebiasaannya. Pertemuan singkat itu menjadi kali terakhir mereka bersemuka sebelum Hasanah meninggalkan tempat kerja sekitar pukul 7 malam. Hasanah kemudian menunggang motosikal melalui laluan yang biasa digunakannya untuk pulang, dikenali sebagai Jalan Seledri. Jalan tersebut mempunyai beberapa bahagian yang melalui kebun, semak dan kawasan yang agak sunyi, terutama selepas malam. Apabila malam semakin lewat tetapi Hasanah tidak muncul di rumah, neneknya mula menelefon berkali-kali namun tiada jawapan. Keluarga menunggu dalam keadaan gelisah kerana Hasanah biasanya akan memberitahu sekiranya berlaku kelewatan. Mereka cuba menghubunginya lagi tetapi telefon itu terus senyap, tiada sambungan. Pada pagi 29 April 2026, kebimbangan keluarga semakin memuncak apabila Hasanah tidak hadir mengajar. Rakan-rakan dan warga pondok mula bertanya tentang keberadaannya kerana ketidakhadiran tanpa kabar bukan kebiasaan Hasanah. Pencarian kemudian dimulakan di sepanjang laluan yang biasa digunakan Hasanah. Keluarga, kenalan dan penduduk memeriksa kawasan Jalan Seledri serta kebun di sekitarnya. Dalam pencarian itu, motosikal Hasanah ditemukan terlebih dahulu di sekitar kawasan kejadian. Pencarian diteruskan sehingga malam. Pada Rabu 29 April 2026, kira-kira pukul 8.30 malam, jasad Hasanah ditemukan di kawasan hutan kecil atau semak kira-kira 500 meter dari penempatan penduduk di Jalan Seledri, Sungai Ulin.
Ada cerita yang tersebar melalui perkongsian keluarga dan media sosial bahawa ketika mencari Hasanah, ahli keluarganya pernah berhenti di sebuah pondok berhampiran kawasan kebun dan bertanya kepada dua lelaki yang berada di situ. Jasad Hasanah kemudian ditemukan tidak jauh dari kawasan tersebut. Siasatan segera digerakkan oleh Balai Polis Daerah Banjarbaru Utara dan Unit Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Banjarbaru dengan bantuan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Polis Negeri Kalimantan Selatan serta unit forensik. Kawasan penemuan jasad diperiksa, saksi-saksi ditemu bual dan pergerakan terakhir Hasanah cuba disusun semula. Polis turut meneliti pondok pekerja yang terletak berhampiran kebun, laluan yang digunakan Hasanah dan barang-barang yang hilang selepas kejadian. Hanya kira-kira 2 hari selepas jasad Hasanah ditemukan, polis menahan 2 suspek lelaki pada petang Jumaat 1 Mei 2026. Mereka dikenal pasti sebagai Ahmad Sodikin dan Muhammad Firman. Kedua-duanya bekerja di sekitar kawasan penyediaan baja, anak benih atau kebun berhampiran Jalan Seledri. Mereka juga tinggal di sebuah pondok pekerja yang tidak jauh dari laluan yang digunakan Hasanah. Polis menyatakan kedua-duanya bukan pesalah berulang, tetapi kedudukan mereka yang tinggal berhampiran lokasi, pengetahuan tentang kawasan dan penemuan beberapa barang berkaitan kes membawa penyiasat kepada mereka. Dalam serbuan dan pemeriksaan yang dilakukan, polis merampas beberapa barang bukti termasuk sebatang kayu, pakaian, topi keledar, pelitup muka yang mempunyai kesan darah serta barang berkaitan mangsa dan suspek. Telefon bimbit dan motosikal Hasanah turut menjadi antara bukti penting dalam siasatan. Siasatan kemudian menyusun semula apa yang dipercayai berlaku pada malam 28 April 2026. Hasanah dipercayai melalui Jalan Seledri sekitar pukul 8.30 malam selepas tamat bekerja. Ketika berada di bahagian jalan yang lebih sunyi, perjalanannya dihentikan. Ahmad Sodikin dipercayai menyerang Hasanah terlebih dahulu dengan memukul bahagian kepalanya menggunakan sebatang kayu ketika dia melalui kawasan tersebut. Akibat serangan itu, Hasanah terjatuh dan tidak sedarkan diri sebelum dibawa atau diseret ke kawasan semak yang terlindung daripada pandangan orang ramai. Apabila Hasanah mula menunjukkan tanda-tanda kembali sedar, Muhammad Firman dipercayai membantu menahannya sebelum memasukkan stoking ke dalam mulut mangsa. Ahmad Sodikin pula menutup dan mengikat bahagian muka serta kepala Hasanah menggunakan tudung miliknya. Hasanah kemudian dipercayai terus dipukul, dibekap dan diikat sehingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Polis kemudian mendedahkan bahawa kedua-dua suspek dikatakan sering melihat Hasanah melalui jalan tersebut hampir setiap malam. Mereka menyedari Hasanah menunggang motosikal seorang diri dan membawa sebuah beg hitam. Selama kira-kira seminggu, rutin itu dipercayai diperhatikan. Pada malam kejadian, kedua-duanya mula menunggu sejak waktu maghrib dan berada di kawasan berkenaan hampir 2 jam sebelum Hasanah muncul. Motif sebenar akhirnya terbongkar selepas polis memeriksa keterangan suspek dan barang yang diambil daripada Hasanah. Kedua-dua lelaki itu menyangka beg hitam yang dibawa Hasanah mengandungi wang tunai dalam jumlah besar. Mereka tidak mengenali Hasanah secara peribadi, tidak mempunyai hubungan percintaan dengannya dan tidak pernah mempunyai perselisihan lama. Hasanah dipilih kerana dia kerap melalui kawasan tersebut seorang diri, mudah dijangka dan membawa beg yang disangka bernilai. Selepas Hasanah tidak lagi mampu melawan, beg hitam itu diperiksa, namun wang yang ditemukan hanya RM7,000 bersamaan kira-kira RM1.60 ketika itu. Selain wang itu, telefon bimbit dan motosikalnya turut diambil. Nilai keseluruhan barang yang dikuasai termasuk motosikal dan telefon dianggarkan sekitar RM9 juta. Motosikal tersebut tidak terus dijual kerana suspek bimbang ia mudah dikesan. Mereka dipercayai menyembunyikannya terlebih dahulu dan merancang menjual telefon serta motosikal secara berasingan. Latar belakang keuangan dua suspek turut diperiksa. Ahmad Sodikin dikatakan baru datang dari Pulau Jawa dan baru kira-kira 5 hari bekerja menjaga kebun. Dia dijanjikan bayaran sekitar RM500,000 seminggu tetapi belum menerima wang tersebut. Beberapa hari sebelum kejadian, dia dikatakan cuba meminjam wang daripada majikan untuk keperluan rumah, tempat tinggal isterinya dan iuran persekolahan, namun wang itu belum diperoleh. Muhammad Firman pula berasal dari kawasan Sekumpul, Kabupaten Banjar.
Selepas penangkapan, polis menjalankan 47 adegan pra-rekonstruksi bagi menyusun peranan setiap suspek. Hasil siasatan pertama diserahkan kepada pihak pendakwa pada 20 Mei 2026 tetapi dikembalikan kerana masih ada bahagian yang perlu dilengkapkan. Pihak pendakwa meminta rekonstruksi formal dilakukan di lokasi sebenar bagi memperjelas urutan kejadian. Pada 8 Jun 2026, rekonstruksi rasmi berlangsung di Jalan Seledri dengan kawalan ketat ratusan anggota polis. Mereka memperagakan 53 adegan, 6 adegan lebih banyak berbanding pra-rekonstruksi. Adegan tambahan berkaitan cara dan kedudukan kedua-dua suspek ketika memindahkan Hasanah dari satu tempat ke tempat lain. Ahli keluarga, ketua kampung dan penduduk berada di sekitar kawasan itu untuk menyaksikan proses tersebut. Keluarga Hasanah datang dengan membawa sepanduk yang menuntut hukuman paling berat. Mudiah mahu kedua-dua suspek dikenakan hukuman mati. Ibu saudara Hasanah, Hajah Rahmawati pula berharap mahkamah menjatuhkan hukuman mati atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup. Pertemuan terakhir Rahmawati dengan Hasanah berlaku ketika sambutan Aidilfitri apabila mereka sempat meluangkan masa bersama. Kehilangan Hasanah turut meninggalkan kesan besar kepada warga sekolah pondok. Tuan Guru KH An-Nur Hidayatullah menghargai tindakan pantas polis yang berjaya menahan dua suspek dalam tempoh singkat. Ustaz Azhari mengenang Hasanah sebagai seorang guru yang sabar dan banyak membantu pelajar. Kemarahan penduduk memuncak selepas butiran kes diketahui. Pondok tempat suspek tinggal di kawasan kebun kemudian dirobohkan oleh penduduk. Mereka tidak mahu tempat itu terus digunakan dan bimbang kejadian serupa berulang. Hasanah dikebumikan di Kabupaten Banjar. 13 hari selepas pengebumian, makamnya masih diziarahi orang ramai. Keluarga pada awalnya merancang membuka kemah selepas 3 hari tetapi membiarkannya lebih lama kerana peziarah terus datang. Ada yang hadir dari Martapura, Banjarbaru, Samarinda dan Surabaya. Jumlah pengunjung lebih ramai pada hari Jumaat dan hujung minggu. Seorang peniaga bunga rampai di kawasan perkuburan mendakwa mampu menjual kira-kira 50 bungkus pada hari yang sibuk. Selepas rekonstruksi rasmi, hasil laporan kes dilengkapkan pada 29 Jun 2026. Pada 30 Jun 2026, kedua-dua suspek bersama barang bukti diserahkan kepada Pejabat Pendakwa Raya Negeri Banjarbaru. Menjelang 10 Julai 2026, pihak pendakwa raya sedang menyusun dokumen pertuduhan sebelum kes didaftarkan untuk perbicaraan. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Hasanah. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.